Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya maksud bekalan wang? Bunyinya macam istilah ekonomi yang berat kan? Tapi sebenarnya, ia adalah kunci untuk kita faham macam mana keadaan ekonomi sesebuah negara. Jadi hari ini, jom kita bongkar sama-sama maksud di sebalik kod-kod M1, M2 dan M3 ni. Okey, kita mulakan dengan soalan yang nampak mudah. Berapa banyak sebenarnya duit yang ada dalam negara kita? Adakah ia cuma duit kertas dan shilling yang ada dalam dompet kita dan bank, ataupun konsep wang tu sebenarnya jauh lebih besar? Jawapannya mungkin lebih luas daripada yang anda sangka. Baiklah, ini dia perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan fahamkan definisinya dulu. Lepas tu, kita akan selam satu persatu apa itu M1, M2 dan M3. Dan yang paling penting sekali, di hujung nanti, kita akan lihat kenapa semua ini penting dan ada kesan terus pada kita semua. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, jom kita masuk ke bahagian pertama. Jadi, apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan bekalan wang atau dalam bahasa Inggeris, money supply ni? Senang cerita, ia adalah jumlah keseluruhan semua aset keuangan yang dianggap sebagai wang yang sedang berlega dalam ekonomi kita. Dan yang penting untuk kita tahu, ia bukan setakat wang fizikal yang kita boleh pegang tau. Ia merangkumi macam-macam bentuk wang lain yang kita guna untuk belanja dan juga untuk menyimpan. Sekarang kita kenal pula dengan kategori pertama, M1. Cuba bayangkan M1 ni sebagai wang yang paling cair ataupun liquid. Maksudnya apa? Ia adalah wang yang paling cepat dan paling senang untuk kita guna. Contohnya, kalau nak bayar kopi sekarang juga, inilah wangnya. Formulanya pun sangat mudah. M1 ni dikira dengan ambil semua wang tunai, duit kertas dan shilling yang ada dalam edaran dan campurkan dengan semua wang yang kita simpan dalam deposit semasa atau yang kita selalu sebut sebagai account check. Jadi, pada asasnya, M1 ni adalah wang segera kita. Duit dalam poket anda, baki dalam akaun bank yang anda boleh terus guna dengan kad debit atau QR Pay, itulah M1. Boleh kata, ia adalah wang yang kita guna hari-hari tanpa perlu fikir panjang. Okey, dah faham M1 kan? Bagus. Sekarang jom kita kembangkan sikit lagi skop kita dan masuk ke M2. Di sinilah gambaran bekalan wang ni mula jadi lebih besar dan lebih menarik. Formula M2 ni senang je nak ingat. Kita ambil semua yang ada dalam M1 tadi dan kita tambahkan dengan satu elemen baru yang dipanggil wang hampir. Ia adalah aset yang hampir sama cair macam wang tunai, tapi kena ada satu langkah tambahan dulu sebelum kita boleh belanja. Contohnya, duit dalam akaun simpanan, kena pindahkan dulu ke akaun semasa baru boleh gunakan. Jadi, apa benda wang hampir ni sebenarnya? Ini termasuklah duit dalam akaun simpanan dan juga simpanan tetap atau fixed deposits. Duit ni kita tak boleh guna terus untuk bayar di kaunter, tapi kita boleh tukarkannya kepada wang tunai dengan sangat-sangat cepat. Ia macam lapisan kekayaan kita yang kedua selepas wang tunai segera tadi. Dan sekarang, kita dah sampai ke ukuran yang paling luas, paling lengkap, M3. Kalau M1 tu pandangan dekat, M3 ni pula macam kita tengok ekonomi dari atas guna drone. Kita nampak gambaran penuh. Nampak tak polanya? Ia masih sama. M3 ambil semua yang terkandung dalam M2 dan kemudian tambah satu lagi lapisan penting, iaitu deposit-deposit bersaiz besar yang disimpan di institusi keuangan yang lain, bukan di bank-bank komersial biasa. Institusi apa pula ni? Fikirkan pasal bank-bank saudagar, syarikat-syarikat kewangan, tempat di mana syarikat-syarikat besar dan korporat simpan dana mereka. Jadi, bila kita masukkan sekali wang ini, barulah kita dapat gambaran yang paling menyeluruh tentang jumlah wang dalam seluruh sistem kewangan kita. Okey, M1, M2, M3, semua kita dah faham. Tapi sekarang, tibalah soalan yang paling penting. So what? Kenapa kita kena peduli pasal semua ni? Apa gunanya? Kalau kita tengok jadual ni, ia rumuskan semuanya dengan baik. Perbezaan utama antara ketiga-tiga ni ialah tahap kecairan atau liquidity. Maksudnya, betapa cepat sesuatu aset tu boleh ditukar jadi tunai untuk kita belanja. M1 paling cair, paling senang nak guna. M3 pula skopnya paling luas tapi paling kurang cair. Dan inilah jawapannya. Bank Pusat guna semua angka ni macam doktor guna stetoskop untuk dengar degupan jantung ekonomi negara. Kalau bekalan wang ni berkembang terlalu cepat, ia boleh sebabkan inflasi, di mana kuasa beli kita jatuh dan harga barang naik. Tapi kalau ia terlalu perlahan pula, ekonomi boleh jadi lembab.
Di sinilah bank negara kita memainkan peranan yang sangat penting. Mereka analisis data-data M1, M2 dan M3 ni untuk buat keputusan-keputusan besar yang ada kesan pada kita semua. Contohnya, nak naikkan atau turunkan kadar faedah. Keputusan tu secara langsung akan beri kesan pada bayaran bulanan pinjaman rumah dan kereta kita. Ia satu kerja pengimbangan yang sangat rumit untuk pastikan ekonomi kita sentiasa stabil. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bila kita dengar berita Bank Pusat mencetak wang untuk bantu ekonomi, berdasarkan apa yang kita dah belajar, agaknya ukuran yang mana satu, M1, M2 atau M3 yang akan naik dulu? Bila anda faham jawapannya, anda sebenarnya dah mula faham cara dasar keuangan berfungsi dalam dunia sebenar. Cuba fikir-fikirkan.